saya datang sekolah, saya jumpa saya punya girlfriend. So you datang sekolah hanya untuk jumpa girlfriend ya, tu? Betul. Bukan untuk belajar? Bukan. Okey, terima kasih kerana buat pengakuan. Saya nak hantar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nazira binti Muhammad Nazri, pelajar kursus UCS 3183, Kemahiran Kesantunan Berbahasa. Dalam video ini, saya akan mengulas satu isu pelanggaran kesantunan berbahasa yang berlaku dalam sebuah video TikTok yang kini bertular di media sosial. Video ini memaparkan seorang pelajar sekolah menengah yang bersikap biadab terhadap gurunya. Guru tersebut sedang menegur pelajar berkenaan, namun pelajar itu menjawab dengan nada yang tinggi dan kata-kata yang tidak sopan. Antara ucapan yang jelas menunjukkan ketidaksantunan ialah apabila pelajar itu berkata, "Saya datang sekolah bukan sebab nak belajar. Saya datang sebab nak jumpa girlfriend saya. Cikgu nak marah pun marahlah. Saya pun tak kisah." Kata-kata ini bukan sahaja tidak menghormati guru, malah menunjukkan sikap angkuh dan tidak bertanggungjawab sebagai seorang pelajar. Kontes ini berlaku dalam alam persekolahan yang sepatutnya menjadi tempat pelajar menimba ilmu, membentuk disiplin dan juga belajar adab. Namun, video ini menunjukkan bagaimana nilai kesantunan semakin terhakis dalam kalangan remaja hari ini. Ujaran yang dikeluarkan oleh pelajar tersebut boleh dianggap melanggar norma kesantunan bahasa dalam budaya masyarakat Malaysia. Dalam konteks komunikasi guru dan pelajar, terdapat hierarki yang jelas. Guru dihormati sebagai pendidik, manakala pelajar seharusnya menunjukkan sikap rendah diri dan juga patuh. Namun, dalam video ini, pelajar menunjukkan sikap menentang autoriti guru dan dengan menggunakan bahasa kasar dan nada yang mencabar. Perbuatan itu bukan sahaja menyalahi adab sopan Melayu, tetapi juga bercanggah dengan nilai universal seperti rasa hormat, empati dan tanggungjawab terhadap orang tua. Berdasarkan teori kesopanan oleh Leach 1983, situasi ini melibatkan pelanggaran terhadap dua maksim utama, iaitu maksim kebijaksanaan dan juga maksim kerendahan hati. Pertama, maksim kebijaksanaan menekankan bahawa seseorang penutur harus mengurangkan ungkapan yang boleh merugikan orang lain dan mengutamakan manfaat kepada pendengar. Namun, dalam video ini, pelajar menggunakan kata-kata yang menyakitkan hati guru seperti "saya tak kisah pun cikgu nak marah". Ini menunjukkan penutur tidak memikirkan kesan kata-katanya terhadap perasaan orang lain. Ia adalah satu bentuk komunikasi yang egosentrik di mana pelajar hanya mementingkan dirinya tanpa mempertimbangkan emosi pendengar. Yang kedua, maksim kerendahan hati menuntut agar seseorang tidak meninggikan diri dan tidak merendahkan orang lain. Pelajar tersebut menunjukkan seolah-olah dia tidak memerlukan guru dan kata-katanya menggambarkan rasa bangga diri dan tidak wajar. Dalam budaya Timur khususnya, adab terhadap guru amat dititik beratkan kerana guru dianggap sebagai pembimbing ilmu dan sahsiah. Dengan melanggar kedua-dua maksim ini, pelajar itu bukan sahaja menunjukkan pelanggaran kesantunan bahasa, tetapi juga melanggaran nilai norma moral dan juga etika berkomunikasi. Pelanggaran kesantunan seperti ini membawa banyak kesan negatif terhadap individu dan juga masyarakat. Pertama, guru yang dihina akan berasa tertekan dan hilang motivasi dalam melaksanakan tanggungjawab mendidik apabila pelajar tidak menghormati gurunya. Hubungan antara pendidik dan pelajar akan menjadi renggang. Kedua, pelajar lain yang menonton video ini mungkin menganggap bahawa berkasar kepada guru itu adalah perkara biasa, lalu meniru perbuatan tersebut. Ini boleh mencetuskan gelombang ketidaksantunan yang berulang dalam kalangan belajar. Ketiga ialah pelanggaran seperti ini memberi tanggapan negatif kepada masyarakat terhadap institusi pendidikan dan cara didikan anak muda masa kini. Ia menimbulkan persoalan, ke manakah hilangnya nilai hormat dan kesantunan yang selama ini menjadi tunjang masyarakat kita.
Kesannya bukan sahaja pada komunikasi individu tetapi juga pada imej budaya bangsa dan juga maruah sistem pendidikan negara. Secara peribadi, saya berasa sangat sedih melihat situasi seperti ini. Sebagai pelajar dan juga bakal pendidik, saya percaya bahawa kesantunan bahasa adalah asas kepada komunikasi yang berkesan. Kita boleh menyuarakan pendapat, tetapi mesti disampaikan dengan cara yang sopan dan beradab. Saya belajar bahawa kebijaksanaan dalam berbahasa menunjukkan kematangan fikiran dan kepribadian seseorang. Apabila kita hilang kesantunan, kita sebenarnya hilang nilai kemanusiaan yang membezakan kita dengan marah dan emosi semata-mata. Kesantunan bukan sekadar sopan dalam kata tetapi juga lahir dari hati yang menghormati orang lain. Saya berharap generasi muda akan lebih berhati-hati dalam berkomunikasi sama ada di dunia nyata maupun di media sosial. Kerana setiap kata meninggalkan kesan kepada orang lain. Sebagai kesimpulan, pelanggaran kesantunan bahasa yang berlaku dalam video TikTok ini menjadi peringatan kepada kita semua. Setiap kata yang diucapkan perlu disertai dengan adab, empati dan juga rasa hormat. Guru bukan sahaja penyampai ilmu, tetapi juga insan yang membentuk sasiah dan peribadi pelajar. Oleh itu, marilah kita mengamalkan komunikasi yang lebih berhemah agar budaya santun terus subur dalam masyarakat kita. Akhir kata, bahasa yang santun mencerminkan budi dan budi yang luhur mencerminkan bangsa. Sekian, terima kasih.